aku tutup pintu. Rumah aku ada balcony. Bila balcony rumah aku ni cantik. Bila buka saja pintu balcony ni, kan, menghadap Jabatan Pulau Pinang. Aku memang jarang tutup pintu balcony tu, pasal aku suka berangin. Aku tak buka tau kipas ke apa dalam apartmen aku tu. Aku tak pernah buka kipas pasal angin laut tu memang cukup sejuk dah. Malam-malam pula, time tu dekat-dekat nak subuh kan. Sejuk dah hampa. So bila aku masuk rumah aku tu kan, terai dekat rumah aku, balcony tu kan terai, langsir. Bertendang-tendang. Macam tu. Aku pun macam tak kisahlah kan. Yang tu dah biasa dah. Lepas tu kan, aku pun nak tutup lah pintu balcony tu kan. Walaupun aku keluar, tapi aku biar buka. Aku pun nak tutup lah pasal angin kuat sangat. Aku takut lagi kalau hujan lebat lagi, takut tempiah masuk dalam rumah kan. So aku nak tutup. Bila masa aku nak tutup tu, aku nak jalan daripada pintu masuk rumah aku nak ke balcony tu, memang mata aku nampak sungguh-sungguh macam benda, macam manusia lah terbang. Mana ada manusia boleh terbang apa dekat tingkat 23. Tapi dia sekali lalu aku nampak ujung mata. Aku tak nampak terus, aku nampak ujung mata. Dia nampak macam zush, macam tu. Nampak macam zush, macam tu. Aku ternampak ujung mata tu terus, bulu roma aku cerin. Aku punya leher kembang. Aku terus jerekah terus. Kurang hajak, aku kata. Kurang hajak punya setan, aku kata. Hang nak kacau aku no? Aku kata. Aku tak ada dah macam takut-takut. Aku maki terus. Kurang hajak punya setan. Hang nak kacau aku no? Hang tak tahu aku macam mana lagi. Kata. Dia hanya boleh kacau kat luar je. Kawasan apartmen aku tu memang macam-macam cerita sebenarnya. Selain daripada dia punya kedudukan lokasi tu bersebelahan dengan Tanah Kubur, aku rasa apartmen tu